Korang tahu tak, ada satu surah ni, bila surah tu turun, surah tu diiringi oleh 70,000 para malaikat. Bayangkan, langit dipenuhi dengan barisan malaikat menyambut turunnya satu surah ni je. Apakah surah tersebut? Nabi SAW kata, surah Al-Kahfi. Persoalannya, kenapa surah Al-Kahfi ni special sangat? Sebab dalam surah ni ada membahaskan tentang 4 ujian terbesar dalam kehidupan kita dan macam mana nak hadapi ujian tersebut. Ujian pertama adalah ujian keimanan, yang mana dalam surah Al-Kahfi ada mengisahkan tentang kisah Ashabul Kahfi, pemuda yang menyorok dalam gua semata-mata nak menjaga iman mereka. Yang kedua adalah ujian harta, yang mana dalam surah Al-Kahfi ada kisah pemilik 2 kebun. Ada seorang kaya yang sombong, bangga dengan harta dia, dan dia lupa Allah. Dia lupa bahawasanya segala harta-harta dia tu semua milik Allah dan Allah boleh tarik bila-bila masa sahaja. Yang ketiga adalah ujian ilmu, tentang kisah Nabi Musa dan juga Nabi Khidir, yang mana Nabi Musa belajar untuk rendah diri walaupun Nabi Musa tu seorang Nabi. Dan yang keempat, ujian kekuasaan, iaitu dalam kisah Zulkarnain, seorang pemimpin yang kuat, tapi walaupun dia ada kuasa, dia tetap adil, tidak menzalimi rakyat dan taat kepada Allah. So, para malaikat, diorang semua tahu isi surah Al-Kahfi ni. Diorang tahu surah Al-Kahfi ni bukan surah biasa-biasa. Surah ni akan menjadi pelindung bagi sesiapa sahaja yang membacanya, menghafalnya, pelajarinya dan mengamalkannya. Sebab itulah 70,000 para malaikat mengiringi surah ini bila surah ni turun kepada Nabi SAW.